Okey. 3 Jun 2025 OPEX. Okey. Luas bagi sebuah pekerja diberi adalah L sama dengan. Okey. Diberi bahawa, okey saya terang tadi. Kadar perubahan luas. So, bila perkataan kadar tadi, apa yang saya pesan tadi? Per dt. Ingat. Lepas tu, perubahan apa? Luas. Luas apa dia bagi? Tengok soalan mana? Luas huruf apa? 3. L. Jadi, dl per dt. Faham? Ialah 8 cm sama dengan 8. Jadi, dia ada cakap menokok ke, menambah ke, menyusut ke, tak ada kan? Memang positif lah. Kalau dia kata menyusut tadi, dia akan jadi negatif. Itu je. Okay. Soalan seterusnya. Cari kadar perubahan. Kadar. Bila kadar tadi, apa tadi? Per dt. Perubahan jejari. Jadi dj. So dj per dt. Bila jejari adalah, bila dia kata jejari adalah 4, maknanya j sama dengan 4. Tu kita keluarkan. Kita bedah semua dalam soalan tu kita keluarkan. Jadi apa yang kita nak cari? dj per dt. So ingat bila kadar-kadar perubahan ni satu cara iaitu petua rantai. So dj per dt sama dengan okey, isikan. Sini dj, bawah apa tadi? dt. Nak letak apa dua-dua tu? Apa maklumat yang kita ada? dl per dt. Yes, dl. Okey? Dah. Jadi kita pun carilah dj per dl. Alamak, tak ada. Di sini kita mula mencari. Okey. Bila dj per dl tak ada, dia mesti ada asal usulnya, mesti L dengan J kan? Kita ada rumus tadi, luas sama dengan 3 pi J kuasa 2 per 2 campur 6 pi per J. Jadi daripada sini, kita boleh cari dulu apa? dl per dl per dj. Okey, jadi tengok. Tiba-tiba yang kita nak buat per dj, J ada bawah sini. Per J tu. Jadi bila ada per J ni, bawa naik atas. So jadi R dulu, belum lagi faktor 3J kuasa 2 per 2 tambah 6 pi J negatif 1. Barulah kita buat step apa? Pembezaan dl per dj. So ingat bila dl per dj kita bezakan L terhadap jejari je. Cari yang ada jejari sahaja. Okey, ni jejari kuasa 2. So 2 bawa ke depan, 2 darab 3 pi J kuasa mesti tolak 1. Jadi 2 tolak 1 adalah 1 per 2. Tulis je. Ini pula negatif 1 bawa ke depan. Negatif 6. Negatif 6 pi J. Negatif 1 bila tolak 1 dia akan jadi apa? Negatif 2. Lepas tu cantik kan? Yang boleh potong-potong lah. 3 pi J tolak 6 pi per J kuasa 2. Simple je. Okay. So kita dah dapat benda ni kan? Okay. Sekarang ni J diberi berapa tadi? 4. Jadi ada J kan dalam tu kan? Ganti siap-siap. Dah. So jadi 12 pi tolak 6 pi per 16. Per 16 ni bukan semua. Salah. Per 16. Macam ni. Tengok betul per tu kat mana. Okey. Lepas tu yang ni samakan penyebut dia. Jadi ni per 1 darab 16 darab 16. So 12 darab 16 berapa? 12 darab 16. 192 pi tolak 6 pi per 16. So 192 tolak 6 boleh kan? Sebab dia pi tu sama. 186 pi per 16. Ada sifir ke? Lagi 16. Tak ada. Okey. Jadi dl per dj kita dah dapat 186 pi per 16. Kenapa saya settlekan ni sampai habis? Sebab ini rumusnya adalah dj per dl. Yang ini dl per dj. So kita terbalikkan supaya boleh jadi dj per dl. Jadi 16 per 186 pi darab dengan dl per dt tadi. Mana kita tulis dl per dt?
8. Itu je kesusahannya pun. Jadi jangan bila tengok DJ per DL, mana ada persamaan J sama dengan L. Ada L dengan J kan? Buat dulu, jalan dulu sampai habis. Buat dulu DL per DJ. Last kali ini, tukar. Sebab atas ni DL, ni DJ. Tukar kan? Habis cerita. Okay? So, di sini, selesaikanlah macam biasa. Yeay. So, dapat 64 per 93 pi. Kalau boleh ni, dia ada dalam sebutan pi ke tak ni? Tak. Oh, tak ada kalau tak ada, guna tukarkanlah pi. semua kepada pecah. Dapat jawapan. Okay? Simple je. Tak susah. Okay? Okay, naik seterusnya nombor 10. Jadi, tadi sama kan dengan nombor 8. Itu yang saya cakap tadi, yang kadar-kadar. Tadi ingat? Bila perkataan kadar, tulis siap-siap. Oh, ada per dt. Habis kat atas tu nak tulis apa? Tengoklah kalau dia kata luas, dl. Macam tu. Okay, ni pula. Lagi sekali kita buat. Okay, kita tengok. Sebuah bekas berbentuk kon. Lukis. Kalau dia tak lukis, kita lukis. Buat je lah kon cecana pun. Lukis. Dah lukis. Okay. Dengan diameter Diameter 18. Maknanya jari berapa? Jari 9. Tinggi macam ni gabung. 16. Tinggi. Bukan sending, tinggi. Faham? Okey. Dituangkan air ke dalam dengan kadar. Kadar apa tadi? Per dt. Tapi atas nak tulis apa? Kalau air apa? Dituangkan air. DA. DA tu apa? Perubahan air. Ada pulaknya. Isi padu lah. DV lah. Air kan isi padu air. Mana ada luas air. Air masuk dalam bekas kan jadi isi padu. Aduh hai. Jadi dekat sini kebatnya. Dituangkan air tak ada pun nak tulis apa. DV lah isi padu. Adalah 4 pi. Okay. Lepas tu, hitung kadar perubahan jejari. Apa dia? Per dt. So, jejari apa? DJ. Jadi, DJ per dt nak cari ketika tinggi air. Tinggi air. Jadi, H sama dengan berapa? 9.6. Ataupun tak payah H. Tinggi apa? T lah. T sama dengan 9.6. So, bila kita dah keluar apa kita nak cari tadi? DJ per dt sama dengan. Okay, lepas tu. Buat apa tadi saya cakap? Itu rantai. Jadi, kat sini DJ per berapa? Okay, so, J dengan V je lah kan? Sebab kita ada maklumat dV per dt. So, DJ per dV. Tak ada. Okay, sekarang kita ada kon. V tadi apa? Isi padu. Jadi isi padu kon apa rumus? V sama dengan alamak. Sekejap. Pi. Salah. 1/3 Pi J. Pi J kuasa 2 T. Kon ini adalah 1/3 daripada silinder. Jadi 1/3 Pi J kuasa 2 T. Tu isi padu bagi apa? Kon. Okey, jadi daripada sini kita boleh dapat dV per DJ. dV per DJ sebab kita nak cari DJ per dV tadi kan? Oh, DJ per dV bukan DJ per apa? Tapi ada pula T kat sini kacau. Jadi T ni kena cari. T ni. Macam mana nak cari T? T tu tinggi kan? Bukan ada dah 9.6. Mana? Tinggi? 9.6. Itu bukan 9.6 pada ketiga bukan? Bukan. So V sama T. Isi padu air. Dah bagi punya. Isi padu air di dalam bekas ialah V sama dengan dah. Itu ini isi padu kon. Isi padu air V sama dengan apa tu mana tadi? 16/27 pi. Dah bagi. Tak payahlah. Rumus ni dah habis. Dah bagi. Silap tak baca soalan sampai habis. Okey. Jadi dV per DJ. Okey dah. So macam tadi ada J kat situ kan? Macam mana? 3 bawa ke depan. 16/27 pi
J kuasa 2. Saya tadi kalau kita tak ada rumus tadi yang diberi, kita kena buat rumus. Tapi bila dah ada, guna je rumus yang diberikan. Okey, itu je. So dapat ni jawapan berapa? 16 per apa ni? 9 pi J kuasa 2. So ini dah dapat dah dV per dJ. Habis ini DJ per dV. Jadi kita buat apa tadi? Terbalikkan. Jadi pi J tu letak mana? Pi J tu letak bawah. Pi J tu letak atas tadi awal-awal kan? Jadi bila tukar dia akan jadi 9 per 16 pi J kuasa 2 macam tu. Sebab kalau dia duduk tengah-tengah, maknanya dia duduk di atas sebenarnya. Jadi kalau kita terbalikkan, 9 kat atas, yang lain semua kena kat bawah. Okay. dV per dt tadi adalah 4 pi. So, settlekanlah. Pi boleh potong. Kan? Okay, ada jejari kat situ. Macam mana nak settlekan jejari? Masuk kena 9 tu. Berapa dia bagi jejari? Mana jejari tu? Diameter tadi lah. 18, 9. Betul. 9 kuasa 2. Yes. Dah dapat jawapan. Nanti kiralah dapat jawapan. Sebab pi boleh mati nanti semua dapat jawapan. Senang kan? Aduh. Okey, itu untuk nombor 10. Jadi 8, 9, 10 konsep sama kadar. Okey. Konsep sama je. So 3 kali buat. Tak boleh lagi. Nanti minta saya lagi kerja. Boleh. Saya tambah lagi. Okey. Untuk konsep yang ke-11, diberi Y sama dengan persamaan itu, cari nilai, baksa 1. dy per dx dulu. So, bila Y sama dengan set panjang, awak kena tukar. Jadi 1/3 kuasa. Yes. Okay. Bila soalan suruh cari dy per dx, buat macam biasa. dy per dx sama dengan, ini yang first saya ajar OPEX 20 berapa hari bulan tu. Ya, kita bezakan kurungan dia lain sikit kan. 1/2 ke depan. 2x tambah 1. Kuasa mesti mengurang 1. Jadi 1/2 tolak 1 dapat apa? Negatif 1/2. Lepas tu ada lagi satu yang saya ajar apa? Tak 2. So, bezakan dalam kurungan. Faham? Itu konsepnya. Okay? So, settlekan. Ni boleh mati. Ini akan jadi 2x tambah 1 kuasa negatif 1/2. Cantikkan dia. Dia akan jadi, dia akan letak di bawah kan? 1/2x tambah 1 kuasa 1/2. Itu je. Okay, lepas tu, dia kata pada titik berapa tu? 4, 3. So, mana titik yang kita boleh pakai? 4. Kenapa 4? Sebab 4 tu adalah titik bagi apa? X. Jadi masukkan. So nanti dapat 1/9. Dapat 1/3. 9 kuasa 1/2 adalah 9 punca kuasa kan? Jadi 9 punca kuasa adalah 3. Jadi 1/3. Senang je. Okay. Next, seterusnya. Baca lagi. Jangan terus. Banyak lagi ni. Seterusnya. Hitung. Okey. Dia tak ada kadar kan? Okey. Bila tak ada kadar, dia ada perubahan kecil je. Okey. Perubahan ini dalam pembezaan dia adalah delta. Bagi apa? Bagi X kan? Jadi delta X. Itu je. Jadi delta X per delta Y. Betul. Dan apabila Y menokok. Bila Y menokok ni dia ada perubahan dekat Y kan? Jadi delta Y pula adalah daripada 3 kepada 3.04. Macam mana kita nak cari perubahan dia? Mestilah yang dah berubah 3.04 tolak 3. So perubahan dia adalah 0.04. Itu delta Y. Jadi soalan nak cari delta X. So macam mana kita nak buat? Simple je. Nak mencari delta X, yang cari kita letak atas. Delta X mesti per dengan perubahan X, mesti per dengan perubahan Y. Nak samakan dengan apa? Kalau tak ada persamaan, macam mana kita nak cari? Betul tak? Maknanya samakan dengan apa? dy per dx. Tapi sini delta X. Jadi dx per dy. Sebab kalau tak ada persamaan, macam nak cari? Memang tak boleh. Kena buat persamaan. So,
konsep untuk soalan ini dia. Faham Okey, jadi so kita cari je lah terus. Delta X sama dengan dx per dy. Kita ada dy per dx. Mana dy per dx kita? Ni. Jawapan apa? 1/3. Tapi itu dx per dy. Jawapan 3 disebabkan terbalik. 3/1. Darab dengan macam biasa soalan linear. Delta y. Delta y berapa? 0.04. Ya, itu je. Itulah konsep perubahan. Dah. Faham? Jadi, kalau perubahan, delta. Kalau kadar, ada dt. Itu je ingat. Habis cerita. Tak susah pun. Dah, tapi dapat jawapan. Habis cerita. So, selesai OPEX 3 Jun.